Kalau orang Cina, dia kalau sayang orang tu, dia akan cakap, oh, I ni semua, betul tak? Tapi kalau orang Melayu kalau macam nak cakap sayang ke apa, kita cakap, oh, I ni semua, tapi kita cakap cara salah. Korang perasan tak? Tak tahu kan? Okey, biar saya ajar cara yang betul. Okey, korang tengok tulisan ni. Okey, dia macam ada, macam korang nampak, macam ada ni, macam ada V, lepas tu ada ni kan. Sebenarnya tu semua nada, geng. Dia macam ada nada dia. Saya ajar. Okey, contohnya macam ni. Wo. Okey, ada V kat atas ni kan. Korang kena cakap, wo, macam tu. Wo, ingat. Wo, macam tu. Okey, kalau macam ni macam mana? Macam ni macam mana? Okey, kalau macam ni, ai. Macam tu. Ai, macam tu. Okey, kalau ni, okey, nampak V. Okey, V ni macam biasa, sama macam wo. So, dia macam ni, macam tu. So, wo, ai, ni, macam tu. Tapi, korang kena ingat, sayang dengan cinta ni lain. Okey, kalau cinta macam mana pula? Okey, saya tunjuk. Okey, apa yang korang nampak lain? Okey, yang nampak lainnya belakang ni kan? Betul tak? Okey, so macam depan ni semua korang tahulah. Wo, ai, betul tak? Betul tak? Okey, kalau belakang ni, kalau kita gabung, kalau kita cintakan orang tu, kita akan cakap, wo, ai, ni.